Assalamualaikum, salam sejahtera semua sekali, sahabat-sahabat. Semoga semuanya sihat dan dipermudahkan segala urusan. Hari ni Cik nak buat sikit projek lah. Cik punya ni, legenda ni. Legenda Cik ni dia punya apa tu, meter dia tak berfungsi. Kalau kita jalan kan, meter dia tak naik lah dengan mileage dia ni, tak bergerak. Cik suspect dia punya kabel lah, kabel apa ni, kabel meter ni kan. Jadi saya pun tak tahulah benda ni sebab kabel putus kan, ataupun gear ratio dia ni rosak, ataupun sama ada meter tu rosak. Jadi mari kita cek. Jadi untuk keluarkan kabel legenda ni, dia macam rumit sikit lah. Kita terpaksa buka ni semua, kena keluarkan ni baru kita boleh dapat dia punya kabel. Kalau kita nak cabut lah keluar kan, kena buka ni kepala dia ni. Kalau motor-motor lama macam legenda apa ni, macam ES5 ke SS lama macam ni, dia senang. Kita hanya buka lampu ni, kita dah nampak kabel tu dekat meter kan. Tapi yang ini memang rumit sikit lah legenda ni, banyak kerja. Okey lah, tak apa, kita buat tengok macam mana. Tapi mula-mula sebelum tu kita kena cabut ni getah ni dulu. Cabut getah ni, kita nampak ni dia punya skru ni, kita buka ni. Kita buka ni sebab apa? Saya nak tengok dulu kabel dia tu masih elok lagi ke tak. Kalau kabel dia dah putus, maknanya memang ada masalah lain lah. Okey, ni buka ni, kita cabut tengok. Tapi lah harap-harap kabel je lah. Kalau benda lain yang rosak, masalah pula lah. Sebab dia punya kabel pun, apa tu, kabel meter baru pun Cik San dah beli dah. Ini macam ketukan ni. Betul lah, memang putus. Setakat ni je dia dah putus. Tapi memang karat gila. Karat ni. Eloklah kena tukar. Tak boleh pakai balik yang ni, kena buang terus. Jadi solution ni kena cabut lah semua ni. Okey, kabel putus ni tak apalah, okey lagi lah. Kalau benda-benda yang lain ni. Tapi yang ni nanti saya nak buka juga, nak servis, nak bubuh balik grease apa, baru dia ni karat ni dah ni. Okey, nanti apa-apa saya buka dulu atas tu, sambung balik. Okey, saya nak buka dah dia punya ni, lampu depan dia dengan dia punya apa tu, cover sini ni. Nasib baik tak payah buka side mirror. Saya ingat kena buka side mirror lah, satu kerja. Sebab kita bukan nak buka meter ni. Kalau buka meter ni memang kena buka ni lah kan. Jadi dia dah nampak dah kabel meter dia ni, kabel meter ni. Okey, nanti kita longgarkan skru ni. Kita cabut. Kita masukkan balik tempat apa, laluan kabel ni. Okey. Cik San dah beli ni. Beli online je. Tapi kalau korang nak beli online ni, korang check lah, takut. Sebab apa, legenda ni dia banyak model kan. Tapi tak tahu lah, mungkin sama je kot, walaupun model-model lain. Tapi tak tahu juga, kita kena check lah, check komen dia. Lepas tu check model kita tu, kena WhatsApp lah dengan apa tu, dengan company yang kita nak beli tu. Tanya betul-betul model apa legenda macam ni, FI injection. Okey, nanti saya buka tu. Baik, kalau tengok di sini dia pakai apa tu, untuk LC ni, untuk LC LC 135. Dia punya kod dia 1S8-H3550-00. Tak tahu lah, mungkin boleh pakai kot dia LC ni. Tapi tak apa, nanti saya keluarkan yang apa tu, yang legenda ni kita keluarkan. Kita comparekan side by side, tengok sama ke tak sama. Alright, apa-apa pun kita buka dulu yang dalam ni, yang atas ni. Jangan pakai plier je lah, sebab ni memang tak ketat tadi. Okey, buka dia.
Dia tarik keluar. Tapi itulah kalau nak masukkan balik, masuk dekat dia punya apa tu, rack dia ni. Nak tengok. Ni ada tempat dia tu. Ni dapat. Nanti kita cek. Cek tengok sama ke tak sama. Okey, Cik San dah buka. Jadi tengok ni dia macam apa tu, panjang sikit lah. Yang baru beli ni, yang LC ni panjang sikit. Sikit je lah panjang je. Panjang sikit tu. Tak sampai pun 1 cm kot. Tapi tak apalah sebab dia di situ kan masuknya kan dia corner ke belakang sikit kan. Tak adalah panjang sangat. Tapi dia yang original ni dia tebal sikit, tebal. Yang ni dia kecil sikit nampak. Yang LC yang Cik San baru beli ni. Tapi boleh kot. Sama je. Janji dia boleh masuk ni, boleh skru kat sana. Okey lah. Okey, jangan pasang. Orang nak masuk ikut bawah ke atas, mana yang rasa mudah buat benda ni, tak ada masalah pun. Janji dia boleh masuk. Okey, tentukan yang berbelah ni di bawah. Berbelah ni di bawah, yang 4 segi ni untuk dekat meter. Sebab dalam ni dia ada apa, berbelah ni untuk masuk dekat gear ni. Okey, cuma macam ni saya nak tengok skru dia ni ngam ke tak ngam. Pasal ini kan dia LC punya. Okey dah. Lepas tu bawah ni Cik San tak masuk lagi. Pasal Cik San nak buka ni, nak check sama dia grease dia okey lagi ke, tak okey ke. Kalau grease dia dah kotor, kita bubur grease baru. Alright. Ni biarkan dulu. Jadi ingat lapik lah. Lapik bawah ni jangan bagi kena pasir. Kena pasir kan, masalah pula. Okay, sekarang ni saya nak buka ni. Kita dah buka tayar ni. Depan sikit. Buka tengok ni. Ini pun dah karat dah ni. Karat gila ni. Maaf lah aku menggelap sikit ni. Karat. Ni saya nak cuci ni. Cuci dulu, bubur grease baru. Baru kita masuk balik. Okey, kita dah cuci kering. Okey, cuci. Okey lah, boleh lah. Lepas tu kita masukkan grease. Masuk grease sikit-sikit je lah. Sebab dia ni plastik. Takut grease tu yang tajam tu, takut pecah kat plastik ni. Dia bukan besi. Kalau yang besi tu dia punya gear yang belah sini tu okey lah. Okay, masukkan grease. Nanti kita pasang balik. Okey, Cik San dah pasang. Jadi Cik San belum pasang lampu dengan kabel dia tu. Jadi Cik San nak test dulu. Kalau kita dah pasang, nanti kalau tak jalan meter dia, nak buka balik. Jadi Cik San test dulu. Kalau okey, meter dia gerak, meter dia jalan, baru kita sambung balik. Okey, jom. Okey, jom kita try. Kita tengok berhasil ke tidak. Legenda ni pakai kabel meter LC. Tapi untuk skru-skru tadi semua boleh masuk. Semua tak ada masalah. Meter bergerak. Nampak bergerak. Alhamdulillah, naik nampaknya. Tengok dia punya mileage tu jalan ke tidak. Tengok kalau jarum meter dia dah naik. Okey. Agak tadi 8. Ni dah 9. Tadi 338, 339, 340. Okey, meter naik. Alhamdulillah. Boleh ya, legenda FI injection ni pakai apa, kabel meter LC. Dia panjang sikit je, tapi memang boleh masuk. Semua boleh masuk. Dia punya skru dekat tengkuk meter tu pun boleh. Skru yang dekat gear meter bawah pun boleh masuk. Tak ada hal, tak ada sangkut-sangkut ke apa. Okey.
Kena U-turn balik. Alhamdulillah buat sendiri. Boleh je nak bawa kedai. Tapi itulah Cik Sam memang suka buat sendiri. DIY benda-benda yang sikit-sikit macam ni okey lah, seronok. Buat sendiri kan. Bisa kena kampung kita. Kalau kemudian dah banyak lah. Cik Sam tak adalah kebun arwah mak tu je lah. So kena kampung. Kebun. Apa tak ada. Okey, alhamdulillah terbaik. Okeylah, macam ni lah buat sendiri. Tak ada masalah. Kotor tangan sikit lah. Tangan kotor sikit lah kan. Okey, sekarang ni kita pasang balik cover set. Cover set apa ni, pasang balik dia punya tengkuk-tengkuk tu. Okey, terbaik. Terbaik semua sekali. Okay, terima kasih. Layan video Cik Sam. Nanti ada apa-apa lagi projek yang Cik Sam buat. Walaupun buat ini benda simple je kan. Tapi seronok kalau kita buat sendiri. Boleh berjaya memang seronok. Kalau tak berjaya tu. Tapi memang enjin-enjin ni Cik Sam memang minta maaf lah. Enjin-enjin ni memang tak boleh lah. Takat benda-benda ini. Nak tukar ni side mirror. Tukar benda-benda ni lah. Yang luaran ni selain pada enjin insyaAllah boleh. Okey, selamat mencuba. Terbaik semua sekali sahabat. Oh, thank you so much.